Mesti ramai dah dengar pasal agama baru Ahmadi. Katanya agama yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi. Dia macam ni tau. Imam Mahdi tu memang kita wajib beriman yang dia akan turun, dia akan menyelamatkan. Dia adalah the savior lah orang cakap. Tapi dia tak turun datang bawa agama baru, tak. Dia masih Islam. Sebabnya asasnya adalah beliau ini akan memimpin 7 siri peperangan sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan menerangkan bahawa baginda bukanlah anak kepada Tuhan, tetapi baginda adalah seorang penyampai, seorang messenger. Jadi untuk klaim mengatakan bahawa Imam Al-Mahdi ni turun bawa agama baru, itu satu dah salah dah. Yang kedua, kita kena kenal pasti kalau nak tahu sesuatu tu betul atau tak, mengikut agama sebagai seorang yang orang biasa, orang yang macam ku inilah, orang biasa, orang yang bukan into deep dalam agama. Maksudnya tak menelaah banyak pasal agama. Tapi caranya adalah mudah. Dengan cara apa? Kita tengok macam mana asas dia ataupun pegangan dia kepada orang-orang yang mendalami Islam. Dalam erti kata lain, ulama' lah. Dia bagi komen dekat ulama' ni semua sesat. So kita dah tahu dah dia punya stand macam mana, dia punya pendirian tu macam mana. Yang ketiga adalah tengok pada syahadah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad secara kronologinya, kita boleh letakkan mereka ni sebenarnya adalah jarum halus yang bercabang daripada Syiah lah. Sebab kalau bab Imam 12, Imam Hasan, ni semua adalah Syiah. Secara halus ni nak cucuk kita, nak buatkan kita rasa ragu-ragu dengan agama kita sendiri. Nasihat kuy, kita dah berada dalam jalan yang betul dah. Dan semoga orang-orang dekat luar sana tak terpalit dengan benda-benda ni. Dan semoga orang yang terpalit dengan benda ni, semoga Allah bukakan pintu taubat buat dia. Okey?